Program Jualan Rahmah Madani PJRM Aidilfitri akan diperluas bagi membantu masyarakat mendapatkan barangan persiapan Syawal pada harga lebih rendah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, setakat ini 723 siri program itu dirancang, namun beliau mahu program itu ditambah lagi. Siri PJRM Aidilfitri memberi peluang kepada pengguna untuk mendapatkan barangan keperluan atau persiapan hari raya pada harga 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran semasa. Ia diadakan antara 17 hingga 30 Mac ini di seluruh negara, khususnya di kawasan golongan sasar. Kita berharap dengan adanya program intervensi sebegini, kita dapat untuk membantu meringankan beban masyarakat kita, khususnya menjelang persiapan untuk menyambut sambutan Aidilfitri ini. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri hari Khamis ini akan mengadakan lawatan, belum dimaklumkan di mana, untuk memantau. Beliau berkata demikian pada Majlis Himpunan Bulanan dan Program Ihya Ramadan KPDN di Putrajaya. Tambahnya, bagi menjayakan usaha berkenaan, beliau meminta Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Muhammad Sayuti Bakar untuk memantau pelaksanaan program itu.